Ramai orang silap faham, dia ingat nak simpan emas, kena kaya dulu. Sebenarnya, jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Kaya datang bila kita mula simpan emas walaupun cuma 1 gram. Bayangkan, hanya 1 gram emas lebih kurang harga makan malam dengan keluarga di restoran. Boleh jadi titik permulaan perubahan hidup keuangan. Bila kita mula simpan 1 gram, kita sedang bina satu habit baru. Habit menyimpan dari 1 gram jadi 10 gram. Dari 10 gram jadi 100 gram. Lama-lama, inilah aset sebenar yang kukuh. 1 gram emas nampak kecil, nilainya jauh lebih besar daripada sekadar logam kuning. Ia ubah disiplin, mindset dan ajar kita hargai simpanan. Pesan mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie. Ingat, bukan besar atau kecilnya emas yang penting, tapi langkah pertama yang kita berani. Okey, baik. Tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda baik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.